Bodoh is real, but don't make it reality. Jangan jadikan diri tuan-tuan ni bodoh reality. Okey, tuan-tuan saya jelaskan. Memanglah rumit untuk melaksanakan apa yang dipanggil sebagai resolusi usul yang akan dibentangkan oleh Colombia. Tapi inilah benda yang terus kita akan stream. Di Jaris ni kami akan fokuskan pada Oktober hingga November. Tentang usul yang kita anggap penting untuk membina apa yang dipanggil sebagai kesejahteraan baru di dalam PBB. Dan inilah usul yang kalau berjaya, dia menjadikan dunia berubah. Tiada lagi istilah negara di dunia perlu tunduk kepada PBB gaya lama 1946 yang memberi ruang kuasa veto kepada negara-negara yang ada kuasa veto, kemudian yang membentuk perang proksi yang sangat complicated. Yang sangat complicated. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Saya harap hari ini kita dah start dah panjang lebar isu berserta dengan pengetahuan mengenai apa yang kita panggil sebagai kelangsungan daripada gerakan Sumut Global Flotilla. Besok, tuan-tuan jangan lagi berfikir kata setakat nak pergi mengharung laut hantar bantuan makanan. Setakat sekali bergadai nyawa. Tidak, setiap tuan-tuan mempunyai peranan untuk membentuk civil society. Di Eropah, kenapa mereka kuat? Karena di Eropah ni, orang tak sembang tentang drama, orang tak sembang tentang sumut ni wayang. Tak banyak pembodoh demikian dilahirkan di Eropah. Dia adalah 3-4 ketul lahir dalam negara ni. Jadi untuk orang-orang macam ni, saya bagi tahu lah kan. Abang, kalau pakai pampers, maksud ditakdirkan ni abang lah kan, pakai pampers. Bila abang pakai pampers, berak kencing, tukar pampers tu bang. Kalau abang pakai pampers, berak kencing abang tak tukar, tarik dengan air kencing yang duduk dalam pampers abang naik ke otak. Bila naik ke otak, tarik kalau naik ke otak tuan-tuan, otak jadi tarik. Sebab tu tuan-tuan keluarkan, abang-abang keluarkan komen, ini drama, ini wayang, ini cari publicity. Kita bukan orang yang struggle di media sosial bang. Nak jadi gangster tak tercapai. Nak jadi taiko tak tercapai, nak jadi pengkritik politik tak tercapai. Okey, kita bukan orang-orang yang telah datang ke media sosial dengan pelbagai-bagai cita-cita tapi semuanya gagal. We are not a loser. Kita running Palestin 2 tahun lebih, saya committed Palestin daripada 2005. We not a failure. Kita tak datang ke media sosial bermula dengan gelaran nak jadi gangster. Lepas tu jadi gangster pala Pak Toya. Lepas tu kita datang ke media sosial nak jadi pengkritik politik. Lepas tu jadi pengkritik politik 2 sen pun tak boleh nak jual. Nak tolak bukan saja ke pajak gadai, dijamukan anjing pun anjing tak nak makan. Maka saya jelaskan bagi orang yang mengkritik semua proses untuk membangunkan Palestin, ibarat seekor anjing. Anjing ni tuan-tuan, kenapa dia menyalak malam? Bukan hina dia menjadi anjing, kerana ketidakfahaman anjing tentang kejadian dunia. Anjing ni dia menyalak malam ada 2 perkara, kerana cemburukan bulan mengambang. Anjing dia menyalak malam, dia cemburu bulan mengambang. Sebenarnya bukan salah bulan. Bulan mengambang ini adalah kejadian alami. Kejadian alami dunia. Berarti kerana